Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Anda bersama saya Ustaz Amin dalam Cahaya Al-Quran. Alhamdulillah, sebuah rancangan yang akan mengupas rahsia, kebaikan dan amalan yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dah tentu kita akan jadikan ia sebagai amalan. Bukan saja pada bulan ini, juga pada bulan-bulan yang lain. Dalam rancangan ini juga anda akan disajikan dengan sketsa kehidupan masyarakat bersama street dakwah yang kita laksanakan untuk kita dapatkan feedback, respon, luahan rasa ataupun soalan-soalan yang datang daripada penonton-penonton kita yang cukup budiman. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan sama-sama membicarakan tajuknya Nikmat Duha. Engkau ni. Allah. Hati-hatilah nak duduk tu, tengoklah dulu. Aduh, bapak aku lah ni beli kat sana ni. Tak siap, tak ada lapik-lapik. Apa yang kau tengok kat atas tu? Kan rumah ni kosong sangat. Aku rasa kalau buat grafiti elok ni. Ha. Kau ingat rumah aku ni taskar nak buat grafiti? Aduh, ini rumah bapak aku. Kata dia nak buat macam mana, warna itu ke warna ini. Aku rasa time-time macam ni elok ni kita solat duha dulu. Solat duha? Aduh, ni problem ni. Aku bukan tak nak buat tau. Aku dah buat banyak kali. Tapi macam tak ada perubahan pun. Tak sama pun macam orang cakap. Lebih baik aku tak payah buat. Betul. Aku pun dengar juga orang cakap kalau kita buat solat duha ni, rezeki berlimpah ruah. Tapi masalahnya sekarang, macam tak ada apa perubahan pun. Duit aku pun tak ada. Lepas tu stres je. Stres kerja tu macam-macam masuk. Orang ni salah faham ni. Solat duha ni bukannya untuk instant reward. Dan juga bukan untuk tambah duit dalam poket korang tu. Dia adalah sebahagian kecil daripada rezeki yang Allah bagi. Tapi kan, orang kata kalau kita solat duha ni, rezeki datang tak kira waktu. Tapi sepanjang waktu tak ada apa pun ni. Betul. Macam tak ada kesan apa pun. Korang kena faham. Dekat dalam surah Ad-Duha ada menyatakan Allah memberikan rezeki bukan saja sekadar material saja. Oh, maknanya bukan pasal duit je lah. Betul. Solat duha ni adalah salah satu cara untuk kita bersyukur atas nikmat kehidupan. Dan juga kadang-kadang rezeki ni dia bukan saja datang dalam bentuk duit tau. Kau ada kawan baik? Baik. Rezeki tu. Selalu bagi makan. Rezeki tu. Dan juga solat duha ni boleh beri ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa Aku tak tahu pula solat duha ni boleh bagi ketenangan jiwa. Kalau pasal duit ni, aku tak ada masalah. Bapak aku, Datuk Syaril, boleh bagi anytime je duit kat aku. Pasal duit ni, dia ni je. Dia ni yang sesak duit. Macam aku okey je. Cuma masalah hati tu, ketenangan hati tu yang aku cari. Aku, kalau tahu solat duha ni boleh bagi ketenangan, hari-hari aku solat duha. Tak adalah aku fikir masalah kerja je. Stres. Oh, aku ingat dia untuk duit je. Ketenangan hati pun dapat Okeylah kalau macam tu. Mana? Solat duha lah. Hai, seorang je? Pandai-pandai lah bawa diri. Jomlah kita sekali. Sekali? Alah, mari. Aku pun nak tenang juga. Jom. Tunggu jap. Kita sebut tentang Al-Quran, Ad-Duha ataupun perkataan duha itu terdapat pada Al-Quran surah ke-93 iaitu surah Ad-Duha. Ada 11 ayat. Nak tahu tak kenapa surah Ad-Duha ini turun kepada Nabi SAW? Dalam satu ketika mana selalunya wahyu ini turun berturut-turut. Pada minggu berminggu, bulan berbulan, hari berhari, wahyu akan sentiasa turun. Tapi sampai satu ketika, tiba-tiba wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi itu secara kerap tertangguh dalam satu tempoh yang agak lama. Maka pada ketika itu Nabi SAW rasa agak sedih dan duka cita. Kenapa wahyu daripada langit tidak turun kepada Nabi SAW? Maka untuk merawat duka dan lara Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Ad-Duha. Ayatnya cukup indah. Wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam
yang sunyi dan telah berlalu pergi. Malam selalu dikaitkan dengan waktu yang sunyi, waktu yang sepi, waktu yang selalunya orang kaitkan juga dengan ketakutan. Namun bila kita lihat pada pagi harinya apa yang berlaku, bila matahari mula terbit, perlahan demi perlahan cahaya itu keluar menerangi bumi, segala kesunyian, kesepian, kegelisahan, ketakutan akan juga berlalu pergi. Begitulah hikmah pada ayat wadduha wal-laili idza saja. Setiap masalah yang dilalui oleh manusia akan pergi apabila tibanya hari yang baru. Kita kena ambil ianya sebagai pedoman tau. Sebab tak akan ada semua masalah yang akan kekal dalam hidup kita kecuali Allah Ta'ala akan gantikan dengan kesenangan dan juga dengan kegembiraan. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala nak terangkan kepada Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walaupun wahyu tak turun, aku tak pernah pinggirkan kau Muhammad. Aku tak pernah jauhkan diri dengan engkau ya Muhammad, kerana engkau adalah kekasihku. Sebab itu ad-duha ataupun waktu duha, waktu untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga waktu Allah melepaskan dan menyebarluaskan manfaat kasih sayangnya kepada hamba. Kalau kita tak guna kesempatan pada waktu duha ni, kita sangat rugi. Sebab itu waktu duha juga selalu dikaitkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Kalau kita dapat gunakan kesempatan yang ada pada waktu duha untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk kita melaksanakan solat walaupun 2 rakaat, kita akan dapat rasakan suasana yang berbeza ketika mana dalam kita melalui hidup ini. Cuma kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz, saya ni subuh payah nak bangun lah sebab awal sangat. Pukul 6, pukul 5.30 nak bangun subuh ni susah. Tapi kalau pukul 9 pagi saya dah bangun. Pukul 9 tu Ustaz, saya buat sembahyang duha tapi saya tak sembahyang subuh. Apa hukumnya? Meninggalkan solat subuh secara sengaja berdosa. Kalau dia tertidur, dia kena qada kembalilah. Namun, adakah dia buat solat duha? Solat duha tadi tak diterima. Solat duha tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala sunat. Tetapi seandainya kita hanya mengutamakan yang sunat dan kita meminggirkan, menafikan yang fardu, maka yang sunat tadi boleh jadi sia-sia. Kalau salah tak ada apa. Salah tak rugi. Ada satu waktu, dalam banyak-banyak waktu ni dia terkenal dengan satu solat yang menjemput rezeki. Tahajud. Saya bagi 3 hint. Satu, dia menjemput rezeki. Okey. Yang kedua, Ya. di dalam waktu ini biasanya orang berdoa dengan lagu UNIC. Okey, Nampak? Belum. Okey, yang ketiga dulu eh. Okey, apa tu? Yang ketiga hint dia, biasanya orang buat, bukan biasalah, kena buat dalam range waktu lepas subuh, sebelum zuhur. Okey. Oh, banyak dah ini. Alright. Waktu apakah itu? Okey, ini kena bagi, kalau betul bagi double deh. Aku ajar. Dah lah tolak tadi. Apa nama? Tajwid. Okey. Apakah waktu itu? Waktu duha. Waktu duha. Betul. Senang buat duit. Duha ada? InsyaAllah kalau macam kita sempat, insyaAllah hari yang macam lapang lah. Lapang sikit duha lah. Berpercepatkan solat subuh. Solat subuh waktu Awal waktu. Baik, akak. Jaga solat, alhamdulillah. Terbaiklah agak. Bila sebut tentang duha, kelebihan surah duha, saya nak jadi orang yang hebat macam Rasulullah. Saya nak ada semangat macam Nabi, yang mana kalau sebelum ni saya lemah, saya putus asa, saya dapat semangat untuk waktu duha itu. Jadi, waktu duha ni yang afdalnya bila? Seafdal-afdal waktu duha apabila terbitnya matahari dan ketika mana matahari belum naik tinggi lagi. Jadi, waktu yang kita anggarkan sekitar 7.30, pukul 8.30, 9.30 sebelum jam 10 pagi. Sebab kebiasaannya waktu 10 pagi itu matahari dah agak terik dan tinggi, hampir-hampir ke jam 12 dan akhirnya matahari tadi akan tergelincir, maka masuklah waktu zuhur.
Jadi antara waktu 3 jam ke 4 jam itu 7.30, 8.30, 9.30 ataupun 10, 3 jam setengah ataupun kurang 4 jam, itulah waktu afdal untuk kita melaksanakan solat sunat duha. Apa lagi kita boleh buat? Bagi orang perempuan yang tak boleh solat sunat duha, dia nak buat apa? Mereka juga bagi wanita boleh melaksanakan sedekah subuh, boleh melazimkan zikir, boleh membaca doa-doa yang maksur daripada hadis Nabi SAW, tak jadi masalah. Apa lagi saya nak buat, Ustaz? Kalau boleh, awalkan hari kita di pagi hari dan maksimalkan waktu duha dengan banyak kebaikan. Beza tau. Kalau kita bangun tidur lambat ataupun kita tidur lepas subuh, contoh, bangun solat subuh. Lepas subuh kita tidur. Kita bangun pukul 10, 11. Kita akan rasakan hari itu sangat pendek. Tiba-tiba, dah zuhur dah. Nah, sebenarnya ada waktu tidur tau. Yang disarankan dan baik untuk badan kita, the best power nap yang kita kena sama-sama amalkan adalah qailullah sekitar selepas waktu duha, iaitu jam 10 dan 11. Cantik tak? Kita dah subuh. Lepas tu kita buat duha 7.30 ataupun 8.30 ataupun 9.30 ataupun pukul 10. Lepas tu kita ambil power nap. Kejap je. Lebih kurang 5 minit, 10 minit ataupun paling lama 30 minit untuk kita berehat. Pada ketika itu badan kita akan kembali aktif sebelum masuk tengah hari dan sebelum kita masuk waktu zuhur. Jadi inilah panduan-panduan yang datang daripada para ulama tentang kaedah keberkatan masa. Kalau nak barakah pada masa, kita kena gunakan masa sebaiknya. Maka kalau kita nak dapat keberkatan masa dan keberkatan umur, manfaatkanlah masa sebaik-baiknya. Jika sebaliknya, apabila kita membazir masa yang banyak, ketika itu kita tidak dapat menikmati masa-masa indah di dalam hidup kita. Cahaya Al-Quran adalah sebuah hidayah. Manfaatkan kewujudan Al-Quran di dalam hidup kita. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.